Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Ahad mengarahkan pihak berkuasa berkaitan membuka semula penjara Alcatraz yang sebelum ini berfungsi sebagai muzium dan tarikan pelancongan sejak lebih 60 tahun. Agensi berita Jerman DPA melaporkan Trump mengarahkan Biro Penjara bersama Jabatan Kehakiman, FBI dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri untuk membuka semula Alcatraz dengan kapasiti lebih besar. Malah ia juga diarahkan supaya dinaik taraf bagi menempatkan penjenayah paling ganas dan kejam di Amerika Syarikat. Trump dalam satu hantaran di platform Truth Social berkata, pembukaan semula Alcatraz akan menjadi simbol kepada undang-undang, ketenteraman dan keadilan. And it's long been a symbol, Alcatraz, of whatever it is. I mean, it's a sad symbol, but it's a symbol of law and order. And, it's got quite a history, frankly. So I think we're going to do that, and we're looking at it right now. Alcatraz yang dikenali sebagai The Rock merupakan penjara keselamatan maksimum yang terletak di sebuah pulau terpencil di Teluk San Francisco. Selama 29 tahun, pulau itu berfungsi sebagai lokasi tahanan bagi penjenayah paling berbahaya dan sukar dikawal, termasuk mereka yang pakar dalam melarikan diri. Banduan terakhir yang ditahan di sana dibebaskan pada 1963. Alcatraz dianggap mustahil untuk banduan melarikan diri dan pernah menempatkan penjenayah terkenal seperti Al Capone, George Machine Gun Kelly Barnes, Alvin Creepy Karpis Karpavich dan Robert Stroud. Penjara itu telah menempatkan sejumlah 1,576 banduan sejak ia mula dibuka pada 1934. Kini, Pulau Alcatraz berstatus muzium, merju tanda bersejarah kebangsaan dan kawasan pelindungan bagi pembiakan burung. Ia menerima kira-kira 1.2 juta pelawat setiap tahun.